Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back it again. So saya ada jumpa satu artikel di mana seorang pendaki call sendiri bomba. Dia dah dehidrasi dan dia kepenatan. Benda ni pernah juga berlaku pada saya ketika saya jual air di hutan simpan Kota Damansara. Korang ambil pensel, ambil kertas, korang tulis dan video ni korang share kat orang ramai semua. Yang pertama, korang sebelum nak pergi hiking ataupun mendaki bukit, korang kena buat preparation daripada segi mental dan fizikal. Korang kena tidur awal, korang kena rehat. Besok pagi kena bangun awal, jangan bangun lambat sebab mengelakkan korang kelang kabut. Yang kedua, ni sangat penting. Maklumlah kepada ahli keluarga, adik, kakak, abang ataupun ayah korang yang hari tu korang nak pergi mendaki. Dan yang ketiga, sebelum korang pergi mendaki, korang kena lapik perut korang. Makanlah apa-apa yang ringan-ringan, jangan berat sangat macam nasi lemak, sambal sotong ke nasi kerabu, nasi dagang. Yang tu korang nak makan selepas, okey, tak apa, nanti korang sikit perut, korang nak berak. Ke atas hutan memang tak ada toilet. Yang keempat, korang kena pergi secara beramai-ramai. Korang carilah mana-mana club hiking, korang pergi ramai-ramai. Pernah berlaku depan saya, dia pergi seorang, dia sesat, air dah tak ada. Lepas tu nasib baik ada pendaki-pendaki lain. Maklum, ada seorang kat atas tu dia dah memang dah tak larat nak turun. Nasib baik ada pendaki lain. Kalau buat tak ada pendaki lain, memang masalah orang tu tinggal kat dalam hutan. Dan yang terakhir sekali, bekalan air yang mencukupi. Sebelum korang masuk mendaki tu, make sure korang bawa air masak 1 botol, bawa 100 plus. Tapi kalau korang nak lagi praktikal, korang pergi Decathlon, korang cari satu macam water bladder. Okay, tu lebih praktikal lah. Sebab apa, dia dah ada straw, dan korang masuk dalam bag dan just korang tinggal hisap saja air daripada bag tu. That one the more practical lah. So tu saja untuk basic punya orang kata knowledge lah sebelum korang nak start pergi hiking. Sebab apa, korang jangan buat main-main tau nak pergi hiking ni. Sebab apa, memang dah berlaku depan mata saya banyak kes